Okey, ada sebuah kereta Proton S70. Mari kita Ofi pasang 12.9 inci punya Android player. Yang asal punya sistem pun boleh guna balik. Kita tekan home. Dia ini semua orang tahulah. Kalau nak tengok 360 tekan button je kat Sterling. Kalau tak main tengok tekan button kat Sterling. Tunggu sekejap dia masuk balik asal. Kalau nak tukar mood pun kat Sterling tekan je. Sport mode tekan lagi. Eco mode tekan lagi, comfort. Tekan home button masuk balik Android system. Kat Sterling tekan wait, high proton pun boleh guna balik. Open all window. Opening all Hi areas. Proton. Yes, I'm here. Close all window. Close all window. All areas closed. Yang original 360 pun boleh guna balik. Sekarang kita reverse. Yang ada parking line pun boleh belok kiri dengan kanan pun boleh. Yang aircon temperature pun ada kat screen information. Nak rendah ke kuat ke, angin pun sama. Kalau nak kat screen toss pun boleh. Nak kuat ke, rendah ke, nak tutup pun boleh kat screen tekan. Yang player ini ada Play Store, nak download apa benda app pun boleh. YouTube, Google Map, Android Auto CarPlay pun boleh. Radio pun ada. Okey, yang YouTube pun awak nak tengok mana satu video pun tekan je lah. Ikut macam telefon punya. Nak full screen pun boleh. Yang penting Android Auto dengan CarPlay pun boleh guna. Ini yang kita punya CarPlay lah. Okey, video sampai sini. Kalau nak tahu harga ini ada lain punya produk, boleh PM kita. Video sampai sini. Thank you semua orang tengok saya video.